Hello guys, Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke Rotten Hits Podcast. Apa khabar telur-telur sekalian? Okey, hari ni kita lepak santai macam dekat mamak, tapi kita nak cerita yang aku rasa cerita ni macam agak fuck up gila lah. Okey, korang tahu tak yang tattoo ni selalunya cerita pasal diri kita, pasal minat kita, pasal seni, pasal kod-kod yang bermakna dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau katakan ada satu kes-kes yang polis susah nak solve, yang mana yang ada tattoo ni sebenarnya menolong polis untuk cam mayat. Siapakah mayat tu? Tapi jarang sekali kita nak tahu yang tattoo ni terus petik siapakah nama pembunuh dia ni. Jadi pada tahun 2019, pada bulan Mei 2019, Indonesia ni digegarkan dengan satu kes yang membuatkan satu negara ni macam takut. Okay, diorang jumpa sisa mayat manusia dekat dalam salah satu pasar yang paling tradisional dekat Jawa Timur. Mayat perempuan tu dah kena potong-potong, dah kena kerat-kerat, tapi yang pelik dia, dekat tapak kaki mangsa tu ada perkataan. Ada nama dan ada satu orang kata kod ataupun ayat gereja. Dan nama tu pula adalah bukan nama mangsa yang mati tu, bukan. Tapi nama pembunuh tu. Dan inilah dia, kes pembunuhan dan juga kes potong-potong ni yang berlaku di Pasar Besar Malang. This morning, as well as the shootings this afternoon. Seven Network Victor 8854. Place negative 29 out of Gardena on 145. Okay guys, cerita dia bermula pada hari Selasa 14 hari bulan Mei 2019, lebih kurang dalam pukul 1.30 petang lah. Jadi pada ketika tu ada seorang peniaga ni, nama dia Samsul Arifin. Samsul Arifin ni pula dia tengah buat rutin harian dia lah dekat tingkat 2 Pasar Besar Malang ni. Okay, jadi korang kena bayangkan, pasar tradisional dekat Indonesia ni bukan macam pasar tani hujung minggu guys. Okay, pasar tani hujung minggu tu kecil je, tapi ini adalah satu kompleks bangunan komersial yang besar gila. Okay, bangunan komersial yang besar gila yang bertingkat-tingkat dan juga ada ratusan vendor-vendor yang menjual macam-macam daripada sayur segar sampailah ke baju. Macam-macam. So korang dapat bayangkan betapa besarnya tempat tu. Jadi masa ketika tu Samsul perasan ada satu bau busuk yang gila babi ni bau. Kan? Tapi dia tak boleh nak agak bau apa benda tu sebenarnya. Mula-mula dia ingatkan macam bau tikus mati. Tapi bila dia lapor dekat guard, masa diorang cari sama-sama punca bau tu, apa yang diorang jumpa tu bukan bau tikus weh. Dia bau yang lebih teruk daripada tu sebenarnya. Dekat bawah celah tangga pasar tu, diorang cari bau tu punca daripada mana dan sebagainya. Dekat bawah tangga tu diorang nampak kaki dan juga tangan manusia. Lepas pada tu, diorang pergi ke dalam bilik air pula. Tandas lah. Pergi dekat dalam tandas, diorang tu jumpa bahagian badan ataupun bahagian torso manusia pula. Terus diorang call polis. Nak dijadikan cerita, bila polis pun dah sampai dan sebagainya, dia punya investigator lah, investigation tu dah dilakukan dan penyiasat tu memang terus confirm yang mangsa ni adalah perempuan. Dan yang lagi sick bagi aku dia ada duct tape ataupun pita pelekat. Pita pelekat tu pula dilekatkan dekat kemaluan dia, dilekatkan dekat titik dia. Kepala pula diorang jumpa kat tempat lain. Kepala dia diorang jumpa dekat tempat lain yang dibungkus dekat dalam plastik hitam. Jadi pada ketika tu diorang macam dah jam dah. Kan? Badan dekat tempat lain, tangan kaki dekat tempat lain, kepala dekat tempat lain. Gila weh. Kau bayangkanlah kau adalah guard dekat pasar tu lah. Ingatkan kau tengah jalan-jalan dengan si Samsul Arifin ni tengah nak cari bangkai tikus. Sekali terjumpa tangan manusia bawah tangga. Confirm lembik lutut guys. Confirm lembik. Jadi senario tu ataupun scene kat situ memang dah cukup ngeri lah. Tapi yang buat penyiasatan ataupun yang buat menyiasat ni, ataupun penyiasat yang paling berpengalaman, kalau tengok benda ni pun diorang akan tergamam.
Sebabkan apa? Ada satu benda yang membuatkan diorang tergamam, yang membuatkan diorang terdiam bila diorang tengok dekat tapak kaki mangsa ni. Dekat tapak kaki mangsa ni ada dua tulisan. Tulisan yang ada dua di kedua-dua tapak kaki dia ni. Satu kaki tulis, "Wahyu yang saya dapat daripada gereja Comboran bersama keluarga yang saya temui." Itu dekat kaki belah kanan lah. Dekat kaki belah kiri punya tapak pula ada satu nama, dia tulis Sugeng. Mula-mula bila polis nampak tulisan ni, diorang kan macam tulisan ni menggunakan pen lah. Diorang ambil kat tapak kaki tu, diorang cubalah tenyih kan, gosok, tak hilang pula binatang ni kan. Dakwat tu tak hilang kan. Dakwat tak hilang, langsung tak comot. Masa tu lah baru diorang sedar, ini bukan conteng pakai marker ni, ini bukan conteng pakai pen ni, ini memang dah terus kena tattoo ni. Dan perkataan pelik tu memang sengaja diukir, dan diukir dengan teliti dekat kulit mangsa pada ketika tu. Tapi polis Indonesia mengambil masa tak sampai sehari, kata penemuan kepada pemilik nama Sugeng ni. Okay. Now kita nak cerita siapakah sebenarnya Sugeng ni, ataupun nama penuh dia kita panggil sebagai Sugeng Santoso. Sebenarnya kalau kita cari dekat info dekat online pun tak banyak info berkenaan dengan Sugeng Santoso ni. Tapi apa yang kita tahu, dia ni adalah mamat yang hidup homeless. Okay, tak ada rumah, tak ada keluarga dan sebagainya. Dan masa dia kena tangkap ni, umur dia berusia dalam 49 tahun. Dan dulu dia pernah menyewa satu bilik murah dekat area Dudipan Malang lah, dekat Indonesia tu. Tapi lepas tu dia jadi gelandangan. Lepas dia menyewa tu beberapa bulan ke beberapa, dia jadi gelandangan, jadi homeless lah. Dan orang-orang kat situ memang kenal dengan dia ni, sebab dia ni dia ada satu perangai pelik sikit. Dia suka cakap sorang-sorang. Dan bila dia bercakap seorang-seorang pula, dia bercakap dengan sesuatu yang macam orang kata tak masuk akal. Orang tak faham dengan apa benda yang dia cuba sampaikan. Dan Sugeng ni pula, dia ni dah kira macam old furniture lah dekat pasar tu. Kan? Dia macam perabot lapuk ataupun perabot tua lah dekat pasar tu. Tak ada siapa pedulikan dia pun. Dia lah tolong jaga parking, dia tolong shopper angkat barang. Dan kalau berkatakan waktu malam, dia akan tidur dekat depan kedai yang dah tutup. Jadi orang tak peduli sangat pasal mamat ni pun. Dan pendidikan dia, tahap pendidikan dia pun tak tinggi mana. Sebab kenapa? Cara dia tulis bahasa Indonesia pun bersepah tata bahasa dia. Dan orang sekeliling ataupun orang yang berada dekat pasar tu menganggap dia ni mempunyai masalah kognitif ataupun cacat akal. Okay? Dia mempunyai cacat akal, bukan sekadar sakit mental yang biasa. Jadi bagi orang-orang keliling macam okey lah, budak ni memang dah kepala otak pun dah tak betul, so macam whatever lah kan. Dia tak kacau lah si Sugeng ni. Jadi pada ketika tu polis pergi cari tau bilik sewa lama dia ni kan. Bila diorang jumpa bilik sewa lama dia ni, diorang jumpa 4 helai kertas yang penuh dengan tulisan Jawa. Dan ada satu nota tu, dia bertulis macam, masalah kamu dah rosak. Di mana pun kamu berada, kamu tengah bina sarang masalah kamu. Mayat, ratusan juta mayat terbelah oleh kereta yang dibawa oleh orang yang berdosa. Semua dari Tuhan. Semua kembali ke Tuhan. Agak pelik nota dia ni. Dan dekat dalam dinding bilik itu pun penuh dengan tulisan yang merapu. Tulisan yang merapu yang menceritakan tentang azab, yang menceritakan tentang kematian. Tapi ini assumption aku lah Melihat pada cara dia menulis ni, Sugeng ni berkemungkinan tengah lawan dengan hantu dekat dalam kepala dia sendiri yang tak pernah dirawat ni. Mungkin lah kan? Jadi kejadian tu pula, kalau ikutkan pada research aku kejadian tu bukan jadi satu malam je. Pada malam 7 hari bulan Mei 2019, pada ketika tu Sugeng nampak ada satu perempuan ni tengah jalan dekat Jalan Marta Dinata ni. Dia nampak perempuan tu tengah berjalan dekat situ. Dia tegur perempuan tu, "Yo," dia kata, "Boy." Macam tu contoh lah Dia menegur.
Jadi perempuan tu pun balas. Perempuan tu berhenti, diorang pun berborak sekejap. Borak, dia dapat tahu yang perempuan tu daripada Pulau Maluku. Pulau Maluku ni pula jauh guys. Jauh dia tu 1,500 batu daripada Malang. Dan perempuan tu tengah sakit, tak sihat. Dan dia sama status macam si Sugeng ni. Tak ada IC, gelandangan, tak ada rumah, tak ada keluarga dan sebagainya. Jadi diorang dua orang ni adalah golongan yang kalau hilang tak ada siapa-siapa perasan pun, kalau katalah diorang hilang. Jadi si Sugeng ni pun mulalah puji-puji dia. Kamu punya rambut ni cantik lah, senyuman kamu manis banget, senyuman kamu, kata. Jadi dalam budaya Indonesia, puji ni kadang-kadang tanda orang nak meramah mesra je, bukan nak mengorat pun puji-puji ni. Tapi si niat Sugeng ni dah lain. Mula-mula dia puji biasa-biasa, lama kelamaan dia dah mula sentuh tangan, sentuh pinggang, peluk, sentuh raba tetek dia apa semua. Jadi bila diorang bersembang, si Sugeng ni ada ajak perempuan ni nak main lah. Perempuan ni kata boleh pak, tapi harus ada bayarannya pak. Si Sugeng, kau tanya bayaran daripada homeless, manalah dia nak ada duit. Kau tahu si Sugeng cakap apa? Aku tak punya duit, aku tak punya wang, tapi aku bisa belanjar kamu nasi bungkus. Dia tawarkan nasi bungkus sebagai ganti. Kau bayangkan, aku bagi kau nasi bungkus, malam ni kita main. Yang peliknya, perempuan tu setuju. Aku tak tahu apa benda yang si perempuan ni fikir. Nasi bungkus pun jadi. Jadi pada ketika tu, dia pergilah beli nasi bungkus ke apa. Duit berapa sen sangat dengan dia pun. Dia pergi beli nasi bungkus, dia orang pun makanlah sama-sama. Makan sama-sama, dia orang berborak hidup pasal gelandangan dan sebagainya. Jadi lepas dah makan, perempuan tu pun senyum. Dah senyum lah, muka dah happy, perut suar kenyang mah. Bagi kita, senyum lepas makan tu tandanya biasa. Biasalah, orang makan perut happy mesti senyum. Biasalah. Tapi bagi Sugeng ni pula, itu tanda green light. Green light yang dah ready untuk buat seks. Jadi si Sugeng ni pun dah tak tahan. Air sudah sangkut kat kepala. Si Sugeng ni ajaklah dia pergi ke tempat yang lebih private. Jadi diorang pun pergilah ke tingkat 2 Pasar Besar Malang ni. Area bekas bangunan Matahari yang dah lama tutup, yang dah lama kosong. Bangunan syarikat yang macam Matahari lah. Mungkin Pasar Borong Matahari, wallahualam, aku pun tak tahu. Tapi bangunan Matahari lah. Dan dekat situlah tempat Sugeng tidur. Dia pun bawa lah awet ni. Bawa lah perempuan ni naik ke atas. Jadi bila dah sampai dekat dalam, baru nak start, perempuan tu cakap dia tengah sakit. Badan dia dah bengkak-bengkak lah apa dan sebagainya. Dan dia minta, pak, bantu saya pak, hantar saya ke doktor pak. Badan saya sakit pak, hantar saya pergi ke doktor pak. Sugeng tak buat babe. Macam mana dia nak buat? Kepala otak dia dah biol dah ni. Kepala otak dia fikir dia nak tenggik je ni. Dia nak main je ni. Air sudah sangkut kepala babe. Kau minta pergi jumpa doktor pun dia tak nak pergi. Sugeng tak percaya dia. Jadi Sugeng pada ketika tu dia nak buktikan yang perempuan tu tengah menipu. Jadi benda dah jadi ganas. Benda dah escalated lah. Benda dah jadi ganas dia. Rabakkan baju perempuan tu. Dia paksa diri dia. Tapi bila si Sugeng ni paksa diri dia, dan perempuan tu seolah-olah macam tak boleh nak perform. Lah, member tengah sakit, perempuan tu tak boleh nak perform. Si Sugeng ni punyalah frustrated. Frust gila dia ni. Jadi dia bertindak lebih agresif, menggunakan cara seks lain pula yang sangat ganas, sampaikan perempuan tu pengsan sebabkan terlampau sakit. Kau bayangkan. Aku tak tahu lah. Biasanya aku tak nak cerita dalam keadaan yang very detail, tapi korang boleh bayangkan lah seks yang sangat ganas dan juga pelik. Masa perempuan tu tengah pingsan, Sugeng buat benda yang paling gila. Dekat dalam tempat dia tu, ataupun tempat yang dia selalu tidur ni, dia memang ada satu jarum besar tau, jarum jahit kasut, jarum besar. Dia ada dawat pen juga. Dia celup dalam dawat pen tu, dia pergi tattoo tapak kaki perempuan tu.
Dia tattoo tapak kaki perempuan tu dengan tulisan pasal gereja Comboran tadi tu, dan juga dia sign nama dia Sugeng. Macam lah dia tu macam artis, dia sign nama dia. Gila tak gila weh. Orang tu tengah pengsan, orang tu tengah nyamu-nyamu ikan, kau sibuk nak chop kaki dia guna jarum kasut. Tak kebiul tu. Dan ini antara bahagian yang paling defining bagi aku. Sugeng ni, dia buat benda tu bukan dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan yang dia tengah rage tau, bukan. Dia dalam keadaan relax. Lepas dia buat, dia keluar sekejap daripada pasar tu, dia ada masa untuk dia fikir. Dan ingat masa tu 7 hari bulan Mei dia keluar, dia bagi masa untuk dia berfikir dan sebagainya. 8 hari bulan Mei dia datang balik. 8 hari bulan Mei dia datang balik, dia tengok perempuan ni masih lagi dekat tempat yang sama. Tapi masa ni dia tak tahu. Masa ni Sugeng tak tahu sama ada perempuan ni masih hidup ataupun dah mati sebabkan luka semalam. Yang pasti Sugeng bunuh dia. Apa dia buat? Dia kelar leher mangsa tu gunakan gunting. Dia guna gunting. Lepas dah settle, darah dah memancut-mancut dekat baju apa semua, dekat bawah tangga apa semua. Dia heret mayat tu. Dia heret mayat tu pergi ke tandas besar. Dah sampai dekat tandas besar, dekat situlah dia potong mayat tu menjadi 6 bahagian. Kepala, tangan, kaki, torso, semua. Si Sugeng ni pula, dia langsung tak cuba pun nak sorok mayat-mayat tu dengan betul-betul. Dia tak cuba untuk sorok mayat tu dengan betul-betul pun. 6 hari kemudian. 6 hari kemudian barulah bau busuk tu tarik perhatian orang. Dan tattoo tu adalah lead yang paling besar sekali. Jadi polis cek gereja dekat Comboran. Dia cek dekat gereja dekat Comboran ni, ada satu staff gereja memang kenal nama Sugeng ni. Dan dia tunjuk dekat mana bilik sewa Sugeng ni. Jadi pada keesokan harinya tu, pada 15 hari bulan Mei lah, after dah benda ni dah settle semua, 15 hari bulan Mei, polis datang dan dia menggunakan anjing pengesan iaitu K9. Dan anjing tu bawa polis tu ke kawasan rumah mayat dekat Pancabudi. Dekat situ diorang nampak mamat tu tengah relax tidur dekat atas tanah. Dia relax gila tidur atas tanah. Pada ketika tu, masa polis nak buat tangkapan, polis pun macam teragak-agak kata tu. Sebab kenapa? Mamat ni nampak tenang gila. Lepas tu polis macam, Sugeng? Dia panggil, Sugeng? Mamat tu terus pandang. Confirm lah, itu memang dia lah. Nama dia kan, Sugeng. Jadi masa dalam soal siasat, nak pendekkan cerita, masa dalam soal siasat, dia auta lah. Dia cakap yang perempuan tu dah mati 3 hari bila dia jumpa. Dia cuma potong-potong je mayat tu kan. Bukan dia yang bunuh pun, dia cakap. Tapi polis tak bodoh bro. Darah yang paling banyak dekat scene tu yang tunjukkan mangsa tu dibunuh masa dia tengah masih hidup. Dan akhirnya si Sugeng ni mengaku, iyalah pak, aku yang bunuh dia pak. Aku yang bunuh dia. Dia gak bisa puaskan aku pak. Dia gak bisa puaskan aku. Ya udah, aku bunuhin aja. Dia cakap macam tu. Dia kecewa dengan keadaan fizikal mangsa masa diorang bersama. So dia rasa perempuan tu tak berguna, dia bunuh je. Jadi mangsa tu dikebumikan sebagai Miss X. Identiti dia tak pernah diketahui sampai sekarang. Sampai hari ni tak tahu siapa identiti dia. Dan pakar psikiatri mengatakan bahawa Sugeng ni adalah psikopat yang agresif dan juga dia ada skizofrenia. Dan yang paling mengejutkan, Sugeng ni ada rekod jenayah lama pada tahun 2006. Dia pernah masuk penjara pada 2006 sebabkan apa tahu? Dia potong lidah awet dia guna gunting. Rupa-rupanya gunting ni memang kegemaran dia lah, cerita dia. Dan masa trial, peguam bela cuba untuk cakap yang dia ni gila. Gak bisa hukum dia pak, dia gila, dia cakap. Dan peguam ataupun peguam bela tu pun cakap yang mayat tu kena potong selepas dah mati pun. Tapi pendakwa menggunakan bukti darah yang banyak tu untuk buktikan yang mangsa tu masih lagi hidup. Kan?
Kau tak boleh cakap kau potong mayat-mayat ni ataupun kau potong mayat ni selepas dia dah mati. Apa bukti darah-darah yang bersepah ni? Confirm dia masih hidup. Kan? Jadi walaupun peguam bela cuba macam-macam alasan, kes ni dah kira settle bila Sugeng mengaku yang dia memang plan nak buang bahagian badan tu dekat luar pasar besar semasa orang kata reconstruction. Kan? Jadi pada Februari 26, 2020, mahkamah bagi 20 tahun penjara. Member senyum dengar hukuman ni. Dia rasa lega. 20 tahun penjara, dia senyum. Tapi bila pihak pendakwa tak puas hati, diorang buat rayuan dekat Mahkamah Agung. Akhirnya pada 27 hari bulan Ogos tahun 2020, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati mandatori dengan menggunakan pistol ataupun senapang, firing squad lah. Kan? Dia kena duduk kat sana. 3, 2, 1. Bukan gantung tembak. Jadi kes ni memang orang kata tinggalkan banyak tanda tanya lah. Apa sebenarnya maksud ayat tattoo gereja tu? Tak ada siapa tahu. Dan mangsa pula dikuburkan dengan tanpa nama. Dan yang paling buatkan aku terfikir, si Sugeng ni, dia ada peluang nak buat pilihan lain pada malam tu masa dia dah keluar daripada pasar. Dia ada pilihan Sebabkan apa? Miss X masa tu tak mati lagi. Tapi dia boleh buat pilihan untuk patah balik dan tamatkan nyawa si Miss X ni. What if kalau malam tu dia terus macam dia dah settle rogol whatever not, dia terus keluar jalan je lah. Tak payahlah bunuh si Miss X kan. Berkemungkinan Miss X tu hidup sampai sekarang lah. Tapi dia boleh fikir yang dia nak patah balik tu. Itu yang bagi aku macam wow. Korang rasa macam mana? Adakah keadilan dah ditegakkan ataupun patut je Mamat ni masuk hospital Tanjung Rambutan je? Cerita ni bukan cerita rekaan guys. Cerita ni adalah diambil ataupun di study, research ataupun reference yang saya gunakan daripada laporan Mahkamah Agung Indonesia pada Ogos tahun 2020, dokumen rasmi hukuman mati Sugeng Santoso. And then reference yang kedua, keterangan pakar psikiatri iaitu saksi ahli, detail pasal diagnosis psikopat agresif dan juga skizofrenia. Reference aku yang ketiga, rekod jenayah 2006, kes lama Sugeng memotong lidah bekas teman wanita dia ni. Dan juga kita ada kata reference daripada liputan berita, daripada Kompas, daripada Detik News dan juga Radar Malang. Laporan kronologi daripada penemuan mayat sampailah kena tangkap. Okay, itu reference-reference yang aku gunakan lah. Mungkin korang boleh share pendapat korang kat bawah. Alright, jangan lupa like, share dan subscribe channel Rotten X Podcast. Dan kalau katakan kalau macam korang suka dengan Rotten X, okay, mungkin korang boleh tinggalkan komen di ruangan komen untuk aku ataupun untuk kita cari kes-kes yang pelik, yang ngeri, yang mungkin kita boleh kopaskan, yang mungkin kita boleh kupaskan. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Stay safe gang. Assalamualaikum, bye bye, ciao.